Selamat datang. Pernah tak anda terfikir macam mana sebuah negara yang sangat kaya dengan pelbagai kaum, budaya dan agama macam Malaysia ni boleh wujud? Ia bukan satu kebetulan tau. Baiklah, jom kita rungkai soalan ini. Untuk betul-betul faham, kita kena mulakan satu kembara merentasi zaman, menelusuri sebuah kisah pembentukan bangsa yang terus terang memang unik dan sangat kompleks. Apa yang kita nampak hari ini, masyarakat kita yang meriah dan macam-macam warna ni, sebenarnya adalah hasil daripada satu proses sejarah yang sangat panjang. Inilah destinasi kita. Jadi jom kita mulakan perjalanan untuk faham macam mana kita boleh sampai ke sini. Okey, perhentian pertama kita, era prakolonial. Di sinilah asas kepelbagaian di rantau ni mula-mula terbina. Semuanya berlaku secara semula jadi, secara organik. Cuba bayangkan, Selat Melaka ni macam lebuh raya maritim dunia zaman dulu. Pedagang dari India, China, Timur Tengah, orang-orang dari alam Melayu, semua bertemu kat sini. Dan mereka bukan setakat bertukar rempah dan sutera tau. Mereka bertukar idea, kepercayaan dan budaya. Di sinilah terhasilnya melting pot atau tempat peleburan budaya yang pertama yang sangat bertenaga. Nah, inilah peta perjalanan kita untuk kupasan kali ini. Kita baru je bermula dekat bahagian hijau tu, era prakolonial, asas kepada segala-galanya. Jom kita tengok macam mana keadaan berubah secara drastik dalam era seterusnya. Sekarang kita masuk satu titik perubahan yang sangat besar. Kedatangan kuasa kolonial dari Eropah bukan saja ubah peta, tapi ia juga mengubah landscape sosial masyarakat kita secara mendalam. Macam yang anda boleh nampak dekat peta kita dah masuk zon merah, era kolonial. Era ni memulakan satu babak baru yang betul-betul menggoncang struktur masyarakat sedia ada. Kepelbagaian dipercepatkan ya, tapi bukan lagi melalui perdagangan semula jadi. Sebaliknya melalui dasar yang memang dirancang untuk memisahkan. Jadi apa alat utama yang mereka guna masa ni? Salah satunya ialah konsep segregasi. Ini bukan setakat orang hidup asing-asing ya. Ia adalah satu sistem pemisahan yang disengajakan, yang dikuatkuasakan oleh pihak berkuasa untuk kepentingan mereka sendiri. Kesannya sangat-sangat mendalam. Melalui strategi macam pecah dan perintah dan kemasukan buruh dari China dan India untuk kerja di Lombong dan ladang, pihak British sengaja mewujudkan kelompok masyarakat yang terasing dari segi ekonomi dan juga tempat tinggal. Inilah legasi yang terpaksa kita hadapi selepas merdeka. Jadi, lepas merdeka, cabaran paling besar ialah macam mana kita nak satukan balik masyarakat yang dah dipisahkan ni. Bahagian ni adalah tentang usaha sedar untuk membina satu negara daripada rakyatnya yang pelbagai kaum. Kita beralih ke era terakhir dalam peta kita, era pasca kolonial yang ditanda dengan warna biru. Maklumatnya sekarang dah terbalik. Bukan lagi pemisahan, tapi penyatuan. Dari sinilah lahirnya satu impian besar untuk mewujudkan bangsa Malaysia, sebuah identiti kebangsaan yang boleh dikongsi bersama. Untuk capai matlamat ni, ada beberapa proses sosial yang berlaku. Yang pertama kita panggil asimilasi. Ini jadi bila satu kumpulan budaya, biasanya yang minoriti, mengamalkan sepenuhnya budaya kumpulan majoriti sampai identiti asal dia hilang. Contoh klasik dekat Malaysia ni ialah komuniti Baba dan Nyonya yang ada gabungan budaya Cina dan Melayu, tapi bukan dari segi agama. Nak faham dengan mudah, kita boleh tengok macam formula ni. A campur B campur C, hasilnya jadi A. Maksudnya, budaya kumpulan minoriti B dan C tu diserap sepenuhnya ke dalam budaya dominan A. Tapi, ada satu lagi pendekatan yang sangat berbeza. Namanya akomodasi. Ini adalah satu keadaan di mana setiap kumpulan etnik sedar dan hormat norma serta nilai kumpulan lain. Tapi pada masa yang sama, mereka kekal dengan budaya masing-masing. Ia tentang hidup bersama secara aman dalam kepelbagaian. Formula untuk yang ini lagi senang nak faham kan? A campur B campur C, kekal sebagai A, B dan C. Setiap kumpulan jaga identiti unik mereka, tapi wujud bersama dalam satu sistem sosial dan politik. Dan inilah model yang paling banyak kita amalkan di Malaysia. Lepas tu ada satu lagi proses yang sangat menarik dan selalu berlaku, iaitu akulturasi. Ia macam proses pinjam-meminjam budaya. Bila satu kumpulan ambil sebahagian budaya kumpulan lain dan serapkan dalam budaya sendiri tanpa hilangkan identiti asal. Satu bentuk pertukaran budaya yang sangat kreatif kan? Benda ni kita nampak hari-hari. Pemberian angpau asalnya tradisi Cina, tapi sekarang dah difahami dan diterima ramai. Begitu juga dengan pemakaian tali leher, satu unsur budaya barat. Nampak tak? Ini bukti macam mana budaya kita sentiasa berinteraksi dan saling memperkaya antara satu sama lain.
Jadi, selepas kita tengok semua proses ni, asimilasi, akomodasi, akulturasi yang membentuk masyarakat kita, apa hasilnya hari ni? Selepas lalui semua tu, perdagangan, penjajahan, pemisahan dan usaha penyatuan, apakah gambaran besarnya? Petikan ni kan, ia merumuskan pandangan dunia terhadap kita. Dalam dunia yang sering berpecah belah, kejayaan Malaysia uruskan kepelbagaian memang sesuatu yang orang luar perhatikan. Tapi, ini sekadar cakap-cakap atau ada data yang menyokongnya? Dan jawapannya ada pada data. Berada di kedudukan ke-19 dalam Indeks Keamanan Global bukanlah satu pencapaian yang calang-calang tau. Ia bukti nyata yang usaha untuk membina sebuah negara yang harmoni daripada kepelbagaian ni telah membuahkan hasil. Dan kita kembali ke gambar permulaan kita. Tapi sekarang, bila anda tengok gambar ni, anda bukan sekadar nampak pakaian berwarna-warni. Anda nampak satu kisah berzaman. Kisah pertembungan peradaban, kepahitan perpecahan dan usaha gigih untuk membina perpaduan. Perjalanan ni belum tamat. Kisah pembentukan Malaysia ni banyak bagi kita pengajaran. Tapi, ia juga buat kita tertanya-tanya. Dalam dunia digital yang serba terhubung sekarang, apakah halangan seterusnya dalam mengekalkan keharmonian? Inilah cabaran baru untuk generasi kita. Satu soalan penting untuk kita sama-sama fikirkan.